Nak pergi umrah, tapi bukan sekadar packing barang, persiapan mental pun penting juga. Bayangkan, dah sampai tanah suci, ramai jemaah, letih, penat. Kalau mental tak ready, kita ni mudah stres dan niat pun ke laut. So, sebelum pergi ke sana, set mindset kita, banyakkan bersabar, fokus ibadah dan hati ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu je, tapi kita pun kena banyakkan bersabar dengan jemaah-jemaah yang lain. Ramai jemaah yang mempunyai pelbagai ragam perangai. Ada yang lambat, ada yang berebut tempat. Kalau mental tak ready, kita pun cepat panas hati. Kalau mental sudah ready, kita steady je, tenang je, tak ada masalah. Yang bestnya, apabila mental sudah ready, segala ibadah yang kita lakukan khusyuk sahaja. Rasa dekat je dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah jaman-jaman semua, sebelum nak check in flight umrah, jangan lupa check dan siapkan hati juga. Mental steady, insya-Allah. Umrah pun jadi lebih baik. Insya-Allah.